Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa Sebelum ini kita baca hadis yang ke 12, hadis yang ke-12 di bawah tajuk yang ke-6, bab it'amut ta'am minal Islam, muka surat 187, Kitabul Iman 3, muka surat 187. Hadis itu tajuknya. Kemudian hadisnya pada muka surat 189, hadis yang ke-12. Kita hari itu bincang tentang hadis ini tapi tak sempat menghabiskannya. Berdasarkan yang saya tanda ni, kita hari itu terhenti pada muka surat 192. Jadi supaya segar kembali, pasal lama berhenti, kita elok baca sekali lagi lah hadis ni, hadis yang ke-12 ini. Kemudian terus kita pergi kepada perbincangan yang tertangguh, insyaAllah. 189, hadis yang ke-12. Wabihi qala haddathana Amr bin Khalid qala haddathana Al-Layth an Yazid عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa ada seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, apakah Islam, yakni pekerti atau amalan Islam yang paling baik? Nabi SAW bersabda, memberi makan dan memberi makan, bersambung ke muka surat 192, dan memberi salam sama ada kepada orang yang telah kau kenali atau belum. Itu terjemahannya. Inilah amalan Islam yang terbaik, yaitu memberi makan, yakni kepada orang-orang yang lapar dan memerlukan, dan memberi salam sama ada kepada orang yang kau telah kenali atau belum. Di situ perbincangan kita terhenti tempoh hari tentang tajuk bab dan maksudnya. Itu perlu sekali difahami dengan baik, oleh kerana perbincangannya sangat panjang dan kita telah bincangkan. Saya rasa tak perlu diulang lagi lah. Akan mengambil masa pula. Jadi itu tengok rakaman yang lepas. Kita terus pergi ke perbincangan memberi makan itu, yaitu nota 128 pada muka surat 192.
tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Tut'imu at-ta'am, memberi makan, ada itu nota 128 muka surat 192. Apa maksud memberi makan di sini? Memberi makan, gitu saja dia. Dia tak sebut memberi makan apa, sebanyak mana, kepada siapa, tak sebut. Ada maksud dia yang tersendiri. Kenapa ditinggalkan begitu dalam keadaan samar tanpa disebutkan apa yang perlu diberi makan itu, siapa, sebanyak mana, tidak dijelaskan. Itu perlu kita lihat pada nota 128. Memberi makan disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Secara mutlak maksudnya tanpa disebut kepada sesiapa, makanan apa dan sebagainya. Dia sebut memberi makan saja. Adakah semua orang perlu makan? Yang kenyang dah macam mana? Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam persembahkan itu. Cara dia ada maksud yang tersendiri, tanpa sebarang qaid. Qaid maksudnya ikatan. Kita biasakan istilah kitab. Istilah kitab ni dia guna begitu. Mungkin dalam bahasa Melayu, kurang lagi penggunaan qaid itu. Tapi kita mulakan sikit-sikit. Macam iltizam, macam-macam lagi kita sudah masukkan, sudah guna. Jadi yang ni pun sepatutnya diguna qaid, mana ikatan, tanpa sebarang ikatan. Memberi makan kepada siapa? Kepada orang Islam misalnya, itu sudah ada qaid. Tapi di sini tak ada. Memberi makan nasi misalnya, itu qaid. Kalau makan nasi saja, semua orang makan nasi, dia timbul pula banyak persoalan. Sebab itu dia kata memberi makan saja. Kepada sesiapa tak sebut, sebanyak mana tak sebut, apa makanan pun tak sebut. Itu dikatakan tanpa sebarang qaid. Tujuannya ialah mengumumkan mafhumnya. Ia dengan itu merangkumi. Dengan disebutkan secara mutlak itu berarti merangkumi. Satu, memberi makan kepada semua pihak. Semua pihak, semua orang, sama ada yang dikenali atau tidak. Tidak syarat nak bagi makan. Yang Nabi suruh bagi makan ini kena orang yang kenal. Yang tak kenal pun, itu maksudnya. Keluarga atau bukan keluarga, keluarga yang dekat atau yang jauh, sama bangsa atau tidak, Islam atau bukan Islam, umum. Memberi makan. Jadi dengan itu termasuklah, kan sekarang ni ada kebuluran di mana-mana, ada yang memerlukan di mana-mana. Tidak Islam pun kita boleh, termasuk dalam anjuran Nabi SAW juga. Bukan sebangsa pun termasuk juga. Itu maksud. Sebab itu dia tak sebut kepada siapa, apa benda yang hendak diberi makan, tak sebut. Itu faham sendiri. Tengok sendirilah apa jenis makanan yang sesuai, siapa yang hendak diberi makan itu. Yang kedua, semua jenis makanan dia tak sebut. Bagi makan, kalau kita ni popularnya makan kita nasi, makan nasi gitu. Tapi tidak semestinya dalam dunia ni orang makan nasi. Makan nasi. Ada setengah-setengah bangsa itu makan jagung, itu makanan utama. Roti itu biasalah kan. Kawan saya orang Uganda seorang, ada, dia kata di masyarakat dia makan pisang, itu makanan utama, pisang. Jadi itu kita tak tahulah, berbeza tempat itu. Kalau makanan utamanya itulah yang paling sesuai.
untuk mengenyangkan dia. Sama ada sedap atau tidak. Tidak kata nak bagi makan ni kena sedap. Itu maksud dia. Tak sebut tanpa qaid itu banyak maksud dia. Kalau dia sebut qaid, mungkin kita teringat kepada yang dia sebut tu saja, sedangkan luas. Itu sebab Nabi SAW tak sebut. Sedikit atau banyak, sedikit pun boleh bagi, tidak nanti kata banyak. Zaman Rasulullah SAW dulu, dalam keadaan masyarakat susah, bagi itu sebiji tamar pun sudah cukup berarti. Walaupun kepada kita kata orang perli ke apa, nak main-main ke bagi sebiji buah tamar kepada masyarakat yang senang, begitulah dia akan fikir begitu. Tapi kepada masyarakat yang susah, sebiji itu pun cukup besar, maknanya cukup besar. Di zaman Rasulullah SAW dahulu, bahkan dalam satu peperangan itu dibahagikan kepada peserta-peserta tu, sahabat-sahabat yang ikut serta tu, sebiji saja buah tamar satu hari, sebiji saja. Mereka kulum, ambil rasa saja, lepas tu bungkus dalam kain pula, simpan. Begitu dalam kesusahan pun dia pergi berperang. Itu zaman sahabat dahulu. Mahal atau murah dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW kata jangan lupa jiran. Kalau ada bagi firsana syatin, kaki ataupun hujung kuku biri-biri atau kambing yang kamu masak, ataupun zilfan muhraqa, disebutkan kaki, kuku unta yang hangus, yang terbakar hangus, itu pun dia kata boleh bagi, boleh bagi. Tapi kalau dalam masyarakat yang senang, tak perlulah bagi begitu. Ini nak cerita boleh. Itulah yang Nabi SAW ajar tu luas. Makanan yang macam mana pada orang yang memerlukan macam tu pun sudah cukup besar pada dia. Yang ketiga, memberi makan sehingga kenyang atau sekadar mengambil rasa sahaja. Tak kira. Sebab ada setengah makanan ini bukan nak mengenyang, nak kenyang dengan dia. Kalau nak kenyang makan nasi lah. Tapi ada juga jamuan itu jenis lain pula, bukan untuk nak kenyang, untuk suka-suka, seronok. Macam sekarang ni ada sushi lah, macam-macam itu nak kenyang ke makan? Saya rasa tak kenyang. Tapi boleh. Kita nak belajar, kawan kita makan, ikutlah makan apa pun, asalkan halal. Boleh diperkenalkan makanan macam mana. Tak mesti makan itu untuk kenyang. Tetapi makan itu penting dalam kehidupan, dalam masyarakat ini penting. Ia menjinakkan hati, memeserakan masyarakat. Itu cara Nabi SAW nak ajar. Kalau itu perlu, ya ikut cara itulah. Yang keempat, makanan panas atau sejuk, berat atau ringan, boleh jadi semua tu. Itu faedahnya disebutkan makanan tanpa qaid, tanpa ikatan jenisnya. Yang kelima, segala jenis makanan dan minuman. Jadi sebut memberi makan, tut'imut ta'am, kita terjemah memberi makan, padahal dalam bahasa Arabnya tidak mesti memberi makan, memberi minum pun termasuk juga. Memberi minum, makan tu macam-macam jenis makan, dan minuman pun sama juga. Di dalam Al-Quran perkataan ta'ima yat'amu bukan digunakan untuk makan sahaja, tetapi digunakan juga untuk minum. Jadi sebut dalam hadis tut'imu ta'am, tut'imu asalnya ta'ima, daripada ta'ima yat'amu. Jadi kita kena faham ini, sebab yang kita guna sekarang ni
hadis ni bahasa Arab. Kalau kita bahasa Melayu, makanan lah, jadi makanan lah. Untuk minum orang tak kata makan. Tapi kalau ini tut'imu ni tidak semesti dalam bentuk makanan, minuman pun boleh masuk. Contohnya Allah SWT berfirman, wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Bermaksud, dan sesiapa yang tidak meminum airnya, lam yat'amhu. Tu tengok perkataan itu, dia guna perkataan yang sama, tapi dengan arti tidak meminum airnya, maka sesungguhnya dia adalah pengikutku. Ini kata Talut sebelum dia nak pergi perang tu. Dia kata jangan makan, jangan minum air di sana. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Paling tinggi kalau nak sangat pun satu cedok saja, jangan lebih. Kalau lebih jadi lemah. Itu ikut arahan pemimpin, ketua. Jadi yang kita nak sebut di sininya perkataan ta'ima yat'amu tu, at'ama yut'imu tu, tidak semestinya memberi makanan, memberi minum pun boleh juga. Ini contohnya. Yang keenam, memberi makan secara beramai-ramai dengan mengadakan kenduri dan sebagainya, atau memberi makan kepada individu tertentu, termasuk semua. Sebab itu dia tak sebut memberi makan dalam majlis kenduri ke, dia tak sebut. Memberi makan saja. Macam-macam cara orang nak bagi makan. Makan di rumah ke, makan di restoran ke, boleh jadi semua. Dia tidak kata memberi makan di rumah. Kalau di rumah tu sudah ada qaid. Dengan sebab itu penting tidak ada qaid itu. Yang ketujuh, memberi makan kepada binatang ternakan atau binatang peliharaan termasuk. Sebab kita hidup ni bukan nak bagi makan pada orang saja. Ada kalanya kita pelihara ikan di rumah, pelihara kucing di rumah. Jadi tidakkah kucing, ikan itu perlu kepada makanan? Perlu. Bahkan kalau tak bagi itu berdosa. Kalau terjadi peliharaan kita yang kita pelihara, jadi berdosa. Nak simpan, nak ada benda-benda tu sebagai perhiasan, sebagai penghibur kita, boleh, tidak salah. Tapi kena bagi makan. Jadi ini termasuk memberi makan, makanan. Makanan tentu sekali kepada binatang itu tak sama lah dengan makanan untuk kita, untuk manusia. Kalau perlu dibeli, kena belilah. Kalau tidak, tak boleh pelihara. Ada orang pelihara burung dan sebagainya. Itu pun termasuk dalam memberi makan. Mana sifat seorang Islam yang baik, yang sempurna, dia fikir, dia tahu kena makan, kena bagi makan. Siapa yang nak dibagi makan? Manusia saja ke? Tidak. Tidak. Binatang pun kalau kita pelihara, kena jaga. Sebab kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedatangan umat Islam adalah sebagai rahmat kepada sekalian alam. Bukan rahmat kepada manusia sahaja, tetapi rahmat kepada sekalian alam. Jadi ini termasuk dalam tut'imut ta'am sahaja, rekas. Sudah masuk dalam tu sekian banyak, begitu luas sekali. Wa taqra'us salam, wa taqra'us salam, dan memberi salam. Kalau kita nak kira perkataan asal dia, kau baca salam. Baca salam. Kenapa dia kata baca salam? Kalau nak kira yang asal lah, tapi orang tak kata begitu, bagi salam. Kenapa dia kata baca salam? Macam pun kata dia berkhutbah. Dia bukan berkhutbah, dia baca khutbah. Macam betul. Kalau berkhutbah boleh jadi suka hati kita ikut, nak kata apa pun. Tapi kalau baca khutbah, kena baca itu teks, jangan lari daripada itu. Sama juga ni, bagi salam ni, sapaan ni boleh macam-macam. Yang tu kata good morning,
good afternoon dan sebagainya. Yang bahasa ni pula kata begini, gini macam-macam ada. Tapi yang kita boleh ke ikut suka begitu? Tak boleh. Macam ada teks di hadapan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak boleh yang lain. Yang direstui saja. Itu maksud salam. Cara kita sendiri, bukan pinjam, bukan ambil daripada orang lain. Bukan khusus dengan tengah hari saja. Selamat pagi saja, malam saja. Tidak. Lain cara. Ada maksud yang tersendiri di sebalik salam yang diajarkan kepada kita. Dikehendaki seolah-olahnya kita baca. Kita baca. Macam orang kata baca khutbah. Bukan berkhutbah, baca khutbah. Ini pun baca salam. Bukan memberi salam. Tapi kita terjemah memberi salam lah. Sebab kalau kita terjemah baca salam, pelik tu. Jadi nak tahu kenapa dia kata asalnya taqra'u, baca salam ini, dia ada maksud dia. Ada maksud yang tersendiri di sebaliknya. Kepada sama ada kepada orang yang engkau kenali, telah kenal ataupun belum kenal, asalkan dia Islam, ya, Assalamualaikum, atau Assalamualaikum, Salamun alaikum, boleh juga. Assalamualaikum, boleh juga. Di situ kita ada nota 129. Setiap bangsa yang bertamadun mempunyai ucapan selamat atau sapaan tertentu antara sesama mereka ketika bertemu. Ada cara yang tersendiri. Itulah masyarakat yang bertamadun dalam dunia ni, semua terima, semua ada cara masing-masing. Islam juga mempunyai ucapan selamatnya yang tersendiri. Kita sebagai satu umat perlu tahu sapaan kita ataupun ucapan memulakan percakapan kita ada cara yang tersendiri. Begitu. Tapi kalau kita duduk dalam masyarakat lain mungkin boleh. Bukan tak boleh nak ucapan lain. Bukan tak boleh. Tapi ini yang rasmi kita. Yang rasmi. Yang dikehendak ada maksud di sebaliknya. Kalau nak kira macam kata tadi lah. Yang ini kata good afternoon, good night dan sebagainya. Ada pula yang kata namaste, namaste. Kalau orang Sikh dia kata sat sri akal dan sebagainya. Macam-macam lah ada tu. Jadi kita nak pakai yang mana? Yang kita punya, kena bangga dengan yang kita punya. Tapi kita nak bangga tu, kita kena tahu apa di sebalik rahsia, apa kelebihannya. Nak bandingkan dengan yang lain-lain tu, apa kelebihannya. Itulah yang perlu kita pelajari. Kenapa Nabi tekankan taqra'us salam, as-salam itu. Islam, setiap Muslim dianjurkan agar menyapa satu sama lain dengan ucapan Assalamualaikum atau Salamun alaikum. Salam alaikum. Orang yang disapa dengan ucapan salam seperti itu diwajibkan menjawab dengan berkata Waalaikumsalam. Itu caranya. Antara keistimewaan dan kelebihan ucapan salam berbanding ucapan-ucapan selamat atau tabik-tabik hormat yang lain ialah kerana sebab-sebab berikut. Dia banyak kelebihan itu. Itu yang kita kena tahu. Yang berbeza daripada yang lain-lain. Berbeza daripada yang lain-lain. Misalnya orang-orang Hindu akan kata ram-ram. Dia kata ram-ram ini kita mengajar, mengajar saja. Tak apa sebut. Dia ada dah unsur syirik di situ, sudah ada. Sebab ram itu Sri Rama. Rama itu manusia. Disebut nama manusia. Kita sebut nama As-Salam. As-Salam itu Allah. Beza? Beza. Begitu juga yang lain-lain, dia ada cara dia tersendiri. Tapi Islam tidak ada unsur syirik.
Kalau kita tengok dalam ucapan-ucapan yang lain itu nampak sangat lemah, nampak sangat lemah. Nak tahu kita tengok di sinilah. Kenapa? Apa kelebihan dia, keistimewaannya? Ada kalanya dalam bentuk tabik, dalam bentuk perbuatan, tabik itu. Itu pun cara juga, sapaan juga. Sebagai berikut. Satu, ia merupakan ucapan selamat yang diguna oleh Allah sendiri. Kenapa ucapan Assalamualaikum atau Assalamualaikum itu istimewa? Kerana Allah sendiri guna begitu. Lihat misalnya firman Allah ini, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Bermaksud kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi Tuhan yang Maha Penyayang tegur atau ucapkan begitu kepada ahli syurga. Begitu disebut. Yang maksud ucapan selamat oleh Allah kepada seseorang ialah memuji dan memuliakannya. Jangan kita ingat salam itu kalau manusia, salam manusia dengan makna doa. Kita minta dengan Allah supaya Allah bagi keselamatan kepadanya. Jadi Allah nak minta apa? Dia tidak ada doa. Nak minta dengan sesiapa? Tak ada. Jadi kalau Allah bagi salam, maksudnya Allah nak memuliakan orang itu. Jangan kita ingat Allah doa pula. Tak ada doa. Doa ni hamba, manusia yang berdoa kepada dia. Dia tak ada doa. Nak doa dengan siapa? Jadi itu kena faham. Salam kalau Allah, maksudnya Allah nak menghormati, memuliakan orang tertentu. Yang kedua, ia adalah ucapan selamat yang digunakan oleh para malaikat dan para nabi alaihimus salatu wassalam. Lihat sebagai contohnya firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Bermaksud, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tetamu Nabi Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu memberi salam dengan berkata, salam sejahtera kepada kamu. Salam sejahtera kepadamu. Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepada kamu. Itu malaikat pun guna perkataan itu, nabi-nabi pun guna perkataan itu. Sambil berkata di dalam hati, mereka ini orang-orang yang tidak dikenal. Dan Nabi Ibrahim tak kenal malaikat tu. Dia datang dalam rupa manusia. Rupa-rupanya dia datang tu nak menghancurkan kaum Lut. Nak menghancurkan kaum Lut. Jadi dia tak sedar ini siapa pula. Setelah selesai menciptakan Adam, Allah berfirman kepadanya, idhab fasallim ala ulaika nafar minal malaikah julusun fastami' ma yuhayyunak fa innaha tahiyyatuk wa tahiyyatu dhurriyyatik. Faqala assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullahi fazaduhu wa rahmatullah. Bermaksud pergilah dan beri salam kepada golongan malaikat yang sedang duduk itu. Dengarlah bagaimana mereka mengucapkan ucapan hormat kepadamu. Kerana itu adalah ucapan hormatmu dan zuriatmu. Zuriatmu nanti akan datang. Begitulah cara dia menghormati satu sama lain, menyapa satu sama lain.
Maka Adam mengucapkan, bila dia pergi dia pun terucap. Allah SWT keluarkan dari lidah dia, Assalamualaikum. Teruslah mereka membalas salam Adam dengan mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullah. Itulah rupanya salam kita ni ada asal usulnya. Dalam surga lagi salam tu macam tu, sebelum kejadian anak cucu Adam lagi. Bila Allah SWT menciptakan Adam, dia suruh pergi tengok macam mana cara dia ucapkan dan macam mana kamu bila diucapkan. Itulah yang rasminya ucapan salam kamu dan anak cucu. Teruslah mereka membalas salam Adam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, dengan menambahkan ucapan warahmatullah. Dia tambah pula warahmatullah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ditambah pula. Jadi tambah itu tak mengapa, boleh, sebab itu ada sunnahnya. Dalam Quran pun disuruh begitu. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diberi penghormatan kepada kamu dengan sesuatu penghormatan, kamu kena balas penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau seumpamanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu seumpamanya. Jawab saja seperti yang dia sama dengan dia. Kalau bi ahsana minha, yang lebih baik, macam ni, Waalaikumsalam warahmatullah. Itu cara malaikat sebut. Dia ada tambah. Tambah itu sesuai dengan Quran. Quran pun nak begitu. Kalau tambah lagi pun boleh lagi. Warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Abu Hurairah meriwayatkan katanya, Ata Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka bi'ina'in ma'aha fihi idam aw ta'am aw sharab fa idha hiya atatka faqra 'alayha as-salam min rabbiha wa minni wa bashshirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wa la nasab. Bermaksud, pernah Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, ini Khadijah sudah pun datang kepadamu dengan membawa bersamanya satu bekas berisi lauk atau makanan atau minuman. Ini syak perawi, dinamakan syak perawi macam ni. Sama adalah lauk ke atau makanan ke atau minuman. Bila ia tiba, sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya dan dariku, yakni dariku sendiri, Jibril kata, serta berilah berita gembira kepadanya bahawa ia akan mendapat sebuah rumah, yakni istana, daripada buluh di dalam syurga, di mana tiada lagi bising dan penat di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini pun bagi salam, dia sebut salam, Allah kirim salam, Jibril kirim salam. Jadi kirim salam itu puncanya ada ni. Kalau dia datang, sampaikanlah salam kepadanya, Allah kirim salam, dan aku juga. Lalu Nabi SAW ceritalah kepada Khadijah. Di samping itu, kedatangannya ialah untuk membawa berita gembira kepada Khadijah. Berita gembira dengan sebab jasa-jasanya, kebaikannya, Allah SWT sediakan sebuah rumah untuknya. Rumah itu jangan kita pandang rumah seperti rumah kita. Rumah tu tak sama dalam dunia ni pun, tak sama. Jadi kita kata istana lah, rumah besar, istana. Tapi rumah besar tu daripada buluh dia, qasab. Jadi buluh tu macam mana? Cantik. Kalau restoran apa, kalau dia buat dengan buluh kan,
Tapi kalau buluh surga ni, dia bukan buluh kita. Rupa sajalah nampak macam buluh, sebenarnya permata. Permata sangat cantik lah. Cuma kita bayangkan permata hijau macam buluh, ada ruas-ruas, itu cantik. Jadi perhiasan tu di luar dia macam tu. Jadi tidak ada lagi bising, tidak ada lagi penat di situ. Itu sebagai balasan kita berpenat lelah, bersusah payah dalam dunia ni, ada balasannya. Bising tak mahu tu, kita nak tenang, Allah akan bagi. Jika kita kerana agama bising, sibuk, susah, akan Allah SWT bagi yang macam tu. Contohnya ini Khadijah, susah, macam-macam mendapat cemuhan, dan apa dia kata-kata nista daripada bangsanya sendiri, kaumnya sendiri, macam-macam kata. Jadi itulah balasannya. Jadi yang kita nak sebut di sini, faqra alaihas salam, sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan dariku sendiri. Jadi kirim salam apa ni, dia ada asasnya. Boleh, bukan kata tak boleh kirim salam. Tapi kalau kirim salam kepada Rasulullah yang sudah mati, itu tidak ada, itu tidak ada nas yang terang, yang jelas, tak ada. Tak ada dibuat begitu. Walaupun setengah-setengah ulama tak ada sebut, tapi itu dalilnya tak kukuh, tak kuat. Kita bagi salam sendiri, itu boleh. Tidak nanti Rasulullah, orang lain pun boleh pergi ke kubur tu bagi salam, itu memang boleh. Tapi nak kirim salam, tak pernah dibuat dan tak pernah dia ajar begitu. Aisyah meriwayatkan, katanya, pernah pada suatu hari Rasulullah SAW berkata kepadaku, Ya Aish, Ya Aishu, hadha Jibril yuqri'uki salam. Qultu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bermaksud, wahai Aisyah, ini penggunaan bahasa Arab. Kadang-kadang orang perempuan Aisyah, dia buang tak tu, dipanggil murakham, tarkhim. Satu kaedah ini untuk menyatakan kemesraan. Macam kita, kalau bahasa kita lain pula, dia buang yang depan, dia ambil yang ekor tu. Kalau nama Khairuddin, din. Kalau nama Syukri, ri. Dia ambil belakang. Kalau Arab ni tak, dia buang belakang, dia ambil depan. Itu cara dia tak sama. Macam di sini Aisyu, jadi Aisyah tu tak tu buang. Fatimah jadi Fatimu, bukan lelaki tu, perempuan. Tetapi itu cara nak menyatakan kemesraan, mengikut bahasa Arab. Cara dia guna nama begitu. Kalau bahasa kita lain, yang kita buang yang di hadapan, yang ekor tu, ujung tu, itu yang kita ambil, untuk menyatakan mesra. Wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Aku menjawab, wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi dan lain-lain. Entah bila kita nak sampai ke sini, kalau tak ada perbincangan macam ni, tak tahulah. Pokoknya dalam kitab yang sama ni, dalam Bukhari ni pun ada itu. Dalam Bukhari ni lah adanya cerita ni. Jadi Jibril bagi salam, Nabi SAW sampaikan, Aisyah jawab, wa alaihi, sebab bagi dia tak nampak. Macam alaihi ghaib, bukan dia kata wa alaika. Kalau alaika, orang tu nampak di hadapan tu, baru alaika. Ini alaihi, alaihi salam sejahtera kepadanya, kepadanya. Ada ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tambahan di situ. Tadi warahmatullah saja, ini warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada pun di dalam hadis yang sahih. Dan itulah cara jawab yang lebih baik daripada ucapan salam yang diberikan. Yang ketiga, salam juga merupakan ucapan selamat
yang digunakan oleh ahli syurga ketika bertemu satu sama lain. Jadi kita orang Islam ni bukan dunia saja yang kita kira Allah, kita ambil kira malaikat, kita ambil kira yang nabi-nabi yang sudah tidak ada lagi kita ambil kira. Nak ambil kira nak jadi lebih sesuatu amalan kita tu, kenapa? Ni ambil kira semua. Yang dalam surga tak masuk lagi terpukir. Kalau orang lain dia tak boleh cerita tu asas dia. Dia kata begini semata-mata guna fikiran dia saja. Guna fikiran dia. Tak ada asas, latar belakang dia tak ada. Sandaran yang kokoh tidak ada. Yang kita, itulah kelebihan orang Islam sebenarnya. Segala-galanya lengkap, ada dengan hujah, dalil, sandaran yang kokoh. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Bermaksud, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka di dalam syurga itu ialah salam. Ini ucapan ahli syurga, salam. Di dalam surah Yunus pula Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka kerana keimanannya. Jadi asas tu iman. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam syurga yang penuh nikmat. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma. Itu doa. Maha suci engkau wahai Tuhan kami. Itulah ucapan ahli syurga. Dan salam penghormatan mereka ialah salam, selamat sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu penutupnya ahli syurga. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini ucapan salam ialah ucapan ahli syurga sesama mereka ketika bertemu. Yang keempat, di dalam Al-Quran Allah menjadikan ucapan salam sebagai syiar orang-orang Islam. Allah juga melarang kita orang-orang Islam daripada berkata engkau bukan orang yang beriman kepada sesiapa jua yang memberi salam kepada kita. Lihat firman-Nya ini, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Bermaksud, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu, itu dalam tafsirannya, atau mengucap dua kalimah syahadat, engkau bukan orang yang beriman. Jangan kata begitu. Jangan terburu-buru cepat nak mengata begitu. Jangan. Ini syiar orang Islam. Kalau dia kata begitu, kita kena, kalau kita tak kenal lagi, kita kena ingat gitu. Jawab sajalah. Jawab saja. Yang kelima, assalam adalah salah satu nama Allah. Ia melambangkan Allah sebagai puncak keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Lihat firman Allah di bawah ini, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah
yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera. Di situlah assalam, yang maha sejahtera. Kesejahteraan Dia tu sempurna, tidak seperti yang lain. Itu yang dikatakan maha sejahtera. Yang maha melimpahkan keamanan. Al-Mu'min. Al-Mu'min di sini bukan orang mukmin. Ini sifat Tuhan. Al-Mu'min, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha memelihara. Al-Muhaimin, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi mereka kata orang ni ada sifat, ni ada sifat ketuhanan. Maha suci Allah. Kita orang Islam kata begitulah. Nak buat macam mana? Tapi kita orang Islam, sifat-sifat Allah itu adalah sempurna. Sempurna. Sebab itu kita tambahkan maha-maha itu. Jadi ini nama Allah. Bila kita sebut, mana kita sebut nama Allah. Tidak pula dipilih nama-nama Allah yang lain, padahal banyak lagi. Sebab kita sebut nama Allah itu sebagai doa, bukan sebut saja. Mengharapkan daripada Dia yang merupakan punca kepada kesejahteraan itu, supaya dilimpahkan kesejahteraan kepada orang yang kita bertemu itu. Tengok alangkah bagusnya harapan itu, kehendak itu, hajat hati itu. Bila kata Assalamualaikum, tidak saja-saja kata. Yang keenam, apabila anda memberi salam dengan mengatakan Assalamualaikum kepada seseorang, berarti anda berdoa agar Allah yang merupakan punca keselamatan dan kesejahteraan memelihara dan menjaganya dengan sifatnya yang maha selamat sejahtera itu. Ringkasnya, salam bukan sekadar ucapan penghormatan atau ucapan sapaan biasa untuk menegur orang semasa bertemu. Malah ia juga doa. Kerana itu ia juga boleh dikirim. Boleh dikirim. Sebab doa, doa boleh dikirim. Doa yang mati dah pun boleh. Itu doa ni besar kuasa dia. Sangat besar. Yang mati dah pun kita boleh berdoa, kita boleh kirim. Dan itu maksud sebut itu, sebut Assalamualaikum, penuh dengan doa. Apalagi kalau tambah lagi dengan nama tu pula, nak diberikan kepada orang tu nama yang baik. Setiap kali kita sebut nama dia, berarti kita berdoa kepada dia juga. Kita berdoa kepada dia juga. Misalnya kita kata nama dia Abdul Qadir. Bila kita sebut Abdul Qadir, hamba Tuhan yang maha berkuasa. Jadi orang yang Allah yang maha berkuasa tu jaga dia, hamba dia, tidak akan dibiarkan. Allah yang maha berkuasa itu menjaga dia. Macam doa juga di situ. Begitu juga nama-nama yang lain. Nama itu sendiri doa juga. Tujuh, salam diucapkan untuk memberi jaminan dan janji kepada orang yang diucapkan salam bahawa ia akan selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Ia tidak perlu gelisah, resah, ragu, bimbang, khawatir atau takut apabila berurusan dengannya. Itu maksud apabila kita bagi salam. Assalamualaikum. Mana kamu jangan bimbang lagi. Dengan sebab aku, kamu akan celaka, kamu akan binasa, kamu akan terganggu. Sebab saya ni orang Islam. Orang Islam macam mana? Man salimal muslimuna
min lisanihi wa yadihi, yang sebelum ini kita sudah baca hadis. Orang-orang Islam lain terpelihara daripada gangguan lidah dan tangannya. Jadi kamu jangan risau. Kalau kamu tinggal barang di sini pun tak apa, selamat. Saya akan jaga. Kalau kamu nak pesan apa-apa amanah, boleh. Itu makna jaminan, janji kita kepada dia. Itu makna salah besar, makna tu. Tetapi kalau Islam, salam, assalamualaikum, kita tinggal barang dia kebas, itu teruk sangat, tak faham sangat apa yang dia ucap tu. Assalamualaikum tu apa makna, dia tak faham. Sepatutnya selamat daripada segala-gala, sebab dia tu Muslim. Salam, Muslim, selamat, sepatutnya begitu. Yang ke-8, umat Islam dilarang memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi salam itu pun tempat dia juga. Walaupun tak ada orang, kita tak nampak, tak apa, kita assalamualaikum. Itu macam tanda meminta izin juga. Tanya siapa ada kawangan ni, kalau ada kita minta supaya mereka sejahtera, selamat sejahtera. Ini yang diajarkan. Yang demikian lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Tidak kata nak pergi ke rumah orang terus masuk, tidak, tapi dengan bagi tahu dulu kehadiran kita. Bagaimana cara kita nak bagi tahu? Bukan cerita nama, dengan kita doa kepada dia, doakan kebaikan untuk orang yang di dalam rumah itu. Yang ke-9, salam bukan sahaja diucapkan ketika hendak masuk ke tempat yang berpenghuni. Artinya salam bukan sahaja diperlukan oleh manusia, salam juga diperlukan oleh makhluk lain, terutamanya jin, malaikat, apa semua. Jadi kita ni bukan orang jahat, orang yang mahukan kebaikan, kesejahteraan. Assalamualaikum, dia tak akan ganggu lah kita. Kalau kita masuk, suka hati kita tanpa bagi apa-apa ucapan, boleh jadi dia ganggu kita. Baik, kalau ada yang kafir, kita tak tahu. Yang tentu adanya yang Islam pun ada, hamba-hamba Allah, kita bagi kepada yang Islam. Mungkin dengan cara begitu, secara tidak langsung kita berdakwah kepada yang bukan Islam, jin itu. Oh, gini cara dia kata ucapan. Bagi assalamualaikum. Kalau dia nak ganggu kita, hamba Allah yang soleh, makhluk halus itu pun ramai juga, dia tidak boleh buat semena-mena. Kita telah bagi penghormatan kepada orang-orang kita. Dialah yang tahu, yang nampak dia nak buat apa terhadap kita, dia jagalah. Itu maksud assalamualaikum. Allah bahkan mengajar kita supaya memberi salam juga ketika hendak masuk ke tempat yang tidak berpenghuni. Ini kerana sesuatu tempat yang pada pandangan mata kasar tidak berpenghuni itu tidak semestinya kosong daripada penghuni-penghuni dari kalangan makhluk halus atau malaikat. Allah berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Bermaksud, maka apabila kamu masuk ke mana-mana rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada dirimu sendiri. Maksudnya sesiapa yang seperti dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah
Yang diberi berkat lagi baik. Jadi Allah kata salam-salam tu ada berkat dan ada kebaikannya. Bila Allah sendiri kata begitu, apa lagi nak kita raguinya? Kemudian kita nak sebut macam mana kalau tak ada orang? Salam ada juga diajarkan kepada kita. Ada juga. Nak masuk ke hotel ke misalnya, bilik hotel tak ada. Apa nak baca? Salam, assalamualaikum gitu ke atau macam mana? Ini ada tersebut di dalam athar para sahabat dan tabi'in. Lafaz salam ketika hendak masuk ke tempat yang tidak berpenghuni, antaranya ialah athar Ibnu Umar berikut. Kata beliau, idza dakhala al-bait ghayr al-maskun, إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Apabila hendak masuk, yakni seseorang hendak masuk ke rumah yang tidak berpenghuni, dia hendaklah mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Ini asar riwayat Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannafnya. Ia bertaraf hasan. Jadi ini ada dalam Bukhari tapi bukan dalam Sahih Bukhari. Dalam kitabnya yang satu lagi namanya Al-Adabul Mufrad. Itulah caranya nak bagi salam bila kita masuk ke tempat yang tidak berpenghuni. Rumah kita sendiri pun kalau kosong nak masuk, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Itu caranya. Habislah di situ tentang kelebihan dan keistimewaan salam. Kenapa kita sepatutnya berbangga dan berasa bertuah melebihi orang-orang lain, sebabnya begitu banyak sekali keistimewaan dan kelebihannya. Kemudian kita nak pergi kepada hukum salam pula. Hukum salam. Sebab salam itu baginya nak bagi itu sunat, bukan wajib. Tapi kalau orang sudah bagi salam kepada kita, jawab itu wajib. Dalam semua keadaan kau wajib? Itu persoalannya. Adakah keadaan-keadaan yang dikecualikan? Kalau kita tak jawab pun tak berdosa. Sebab wajib maknanya kalau kita tak jawab dosa lah. Tapi semua keadaan tu tidak ada dikecualikan. Di sini perbincangan. Hukum memberi salam adalah sunat. Menjawab salam pula wajib. Tetapi memberi salam lebih afdal daripada menjawab salam. Walaupun ia sunat, tapi lebih afdal. Tidak kata yang wajib tu lebih afdal. Kenapa yang dia tu lebih afdal walaupun ia sunat? Kerana orang yang memberi salam lebih bersifat tawadhu' dan lebih baik hati daripada orang yang menjawab salam. Itu sebab dia tidak sombong. Dia mengharapkan kebaikan dulu-dulu lagi sebelum orang lain. Dia memang menghendaki kebaikan untuk setiap orang yang ditemuinya. Baguslah macam tu. Walaupun hukum asal menjawab salam wajib, namun para ulama mengecualikan orang-orang yang berada dalam keadaan-keadaan tertentu daripada hukum wajib itu. Jadi tak wajib. Hanya boleh, kalau nak jawab pun boleh. Dalam setengah-setengah keadaan tu tak boleh, memang tak boleh jawab. Paling tinggi nak jawab pun biar terlintas dalam hati sajalah. Nak jawab dengan mulut tak boleh. Ada kalanya. Ada kalanya boleh saja, tidak wajib. Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan 20 semuanya, 20 keadaan, dan menghimpunkannya dalam beberapa rangkap nazam. Di bawah ini dikemukakan nazam beliau itu. Raddus salami wajibun illa ala man fi salatin aw bi aklin shaghala aw fi qira'atin kadhaka al-ad'iyah aw dhikri naw fi khutbatin aw talbiyah
أو في قضاء حاجة الإنسان أو في إقامة أو الأذان أو حاجم أو ناعس أو ناعم وحالة الجماع والتحاكم أو سلم الطفل أو السكران أو شابة يخشى بها افتتان أو كان في الحمام أو مجنون فهذه مجموعها 20. Itu nazamnya. Saya kalau sebut ini, saya pun terlintas nak tulis sebab ayah saya selalu sebut. Dia selalu baca syair ini. Dia selalu nak mengingatkan kita kepada hukum ini yang senangnya awak hafal ini. Dalam ni sudah terkandung tempat-tempat yang kita tidak wajib kita jawab salah. Kalau tidak wajib, kalau tak jawab dosa. Apa tempat? Dia kata ingat beberapa bait nazam ini senang. Bermaksud jawab salam wajib kecuali kepada satu. Saya buat satu dua asalnya tak ada, nak menyenangkan kita, untuk senang, supaya senang. Jawab salam wajib kecuali kepada satu orang yang sedang bersembahyang. Itu tak ada. Dia tak jawab tak apa. Dan kita pun kenapa ya bagi salamnya? Dia duduk sembahyang, tak perlu. Jadi kena tahu nak bagi salam, tengok dulu orang duk buat apa, sesuai ke tidak. Kalau bagi pun dia tak jawab, tak boleh kata apa. Tak boleh kata dia sombong sebab salam, jawab salam ini merendah diri. Jadi kalau tak jawab, tak boleh kata begitu. Orang yang sedang bersembahyang. Yang kedua, sedang makan. Au bi aklin syaghala, sedang sibuk makan. Makan itu pun satu kesibukan juga. Kalau ganggu-ganggu banyak sangat mungkin terbelah. Mungkin terbelah. Atau tiga, sedang membaca Al-Quran atau fi qiraatin, baca Al-Quran. Demikian juga empat, al-ad'iyah, orang yang sedang berdoa. Dia berdoa, setengah berdoa, kita bagi salam, dia tak jawab, kita kata sombong lah. Jangan begitu. Silap. Ketika berdoa tak ada kelebihan, jangan bagi salam, tak boleh lah, tak sepatutnya. Kalau bagi salam pun kalau kita tak tahu, kalau kita tahu jangan bagi salam dulu lagi. Kalau tak tahu tak apalah, dia tak jawab pun kita faham lah. Kalau kita tahu dia sedang buat apa, dia sedang buat, jangan bagi salam. Sedang berdoa. Yang kelima, berzikir, sedang berzikir. Yang keenam, berkhutbah, sedang berkhutbah. Yang ketujuh, bertalbiyah, sedang kata labbaik Allahumma labbaik. Kita duduk bagi salam kan dia, tak perlu. Atau yang ke-8, sedang qada hajat, sedang qada hajat, iaitu buang air. Dia sedang buang air, jangan bagi salam. Yang ke-9, beriqamat. Itulah sebelum sembahyang tu kan iqamat itu. Tengah beriqamat. Yang ke-10, melaungkan azan. Kenapa kita kata dia tak sebut azan dahulu, iqamat dahulu? Ini untuk jaga timbangan syair. Dia tak kira dari segi mana dulu, itu tak penting, itu kamu faham sendirilah, belajar di lain lah. Ini sekarang ni kalau tidak susah juga nak buat syair ni. Dia kena ada timbangan dia, tak boleh letak sembarangan, suka hati. Yang ke-11, berbekam, sedang berbekam. Kita panggil salam tu, masuk dalam tengkuk dia. Dia orang dulu kan dia bekam isap tu, isap. Dia pakai apa, tanduk, dia isap. Jadi isap tu kadang-kadang kalau dia terkejut apa-apa dia boleh jadi masuk terminum darah tu pula lah.
Jadi tak mahu bagi berlaku begitulah. Berbekam. Yang ke-12, mengantuk. Ketika orang sedang mengantuk tak perlu bagi salam. Ketika mengantuk kita bagi salam, dia jawab macam-macam boleh berlaku. Sebab dia tak sedar tu. Mengantuk sangat, boleh jadi sumpah gitu. Boleh jadi. Yang ke-13, sedang tidur. Sedang tidur pun tak boleh ganggu tu. Dan yang ke-14, ketika sedang bersetubuh. Kita nak tahu macam mana dia sedang bertubuh. Dia sedang berdua-duaan dengan isteri dia, ikut dia buat apa, tak payah bagi salam, tak payah. Begitulah. Dan yang ke-15, sedang mengadili perbicaraan. Dia tu hakim dalam mahkamah, sedang mengadili perbicaraan. Orang ni masuk bagi salam, orang ni masuk bagi salam, serabut dia. Itu sebab tak bagi. Tak ada kelebihan, bagi pun tak ada kelebihan, tak kena tempat di situ. Atau 16, kanak-kanak. 17, orang mabuk. 18, gadis perawan yang ditakuti akan terpesona dengannya, yang memberi salam. Jadi kanak-kanak yang memberi salam, ataupun orang mabuk yang bagi salam, ataupun gadis yang boleh jadi terfitnah kalau kita jawab salam dia. Itu tidak wajib. Dalam keadaan itu tidak wajib. Yang ke-19, ketika berada di bilik air, itu pun tak perlu jawab lah. Tidak wajib. Sunat pun tidak, bahkan tak boleh lah di situ. Apalagi kalau tengah buang air, lagi lah tak boleh. Sebab salam-salam tu kan nama Allah. Nama Allah tak dibenarkan lah sebut pada ketika dalam keadaan kotum gitu. Yang ke-20, dalam keadaan gila. Dalam keadaan gila. Jadi tidak wajib lah. Dalam keadaan gila itu tidak wajib. Ataupun orang gila kan bagi salam, tidak wajib juga. Dia tak tahu apa tu. Dia tak tahu apa. Ataupun orang yang diberi salam itu, dia tu sendiri gila. Jadi tak ada wajib lah. Macam mana kita nak wajib atas dia? Dia tak tahu apa pun. Macam mana Allah SWT nak membebankan dia dengan kewajipan, mana-mana kewajipan, itu membebankan sesuatu yang tidak mampu dipikul. Termasuk dalam itulah taklif ma la yutaq. Taklif ma la yutaq, membebankan seseorang dengan bebanan yang tidak mampu dipikul. Itu agama tak ada macam tu. Tak ada macam tu. Dalam keadaan jumlah semuanya ialah 20. Fahadhihi majmu'uha 20. Fahadhihi majmu'uha 20. Mana? Jumlah semuanya ialah 20. Ini ada dalam kitab ni, saya sebut ini, boleh tengoklah. Tengok dalam kitab ni, kebanyakannya dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i. Sebab Jalaluddin As-Suyuti itu tokoh fiqh Syafi'i. Jadi yang menukilkan pendapat dia tu kitab-kitab pun lebih banyak dalam kitab fiqh Syafi'i. Yang sebut ini macam Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi, Tuhfatul Habib ala Syarh Al-Khatib. Nah, ini semua Syafi'i semua. Ad-Dimyati I'anatul Talibin, ini kitab fiqh Syafi'i semua. Ar-Ramli Nihayatul Muhtaj, ini semua tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, kecuali yang akhir itu. Dia ada sebut juga Raddul Muhtar karangan Ibnu Abidin Asy-Syami, itu saja Hanafi. Tapi dalam kitab dia pun ada. Dan dia pun ambil daripada jelas ini nazam yang disusun oleh Jalaluddin As-Suyuti. Itulah dari segi hukum menjawab salam. Dalam keadaan ini tidak wajib
setengah-setengah keadaan tu dia tengah makan, Assalamualaikum, dia jawab juga Waalaikumsalam. Ini boleh, harus, cuma tidak wajib. Kalau dia tak jawab pun tak apa, tak berdosa. Kemudian banyak lagi yang lain-lain, sebab ini bukan kitab fiqh nak bincang semua. Yang kita lebih nak utamakan dari segi dasar-dasar dia tu, dari segi tu. Kalau nak bincangkan panjang lagi lah. Dalam hadis pun ada, apabila sampai di tempatnya. Misalnya orang yang berkenderaan dengan orang yang tidak berkenderaan, siapa yang patut bagi salam? Yang berkenderaan. Yang tua dengan muda, yang tua. Yang berjalan dengan duduk, yang berjalan. Itu lebih utama siapa untuk nak bagi salam. Kemudian kalau bagi salam ramai, nak perlu Assalamualaikum ramai-ramai, tak perlu, seorang saja. Dan yang jawab tu pun, kalau jawab semua pun bagus, boleh. Tapi lepas dah tanggungjawab itu, kalau seorang saja jawab. Sebab ini termasuk dalam wajib kifai, atau fardu kifayah. Jawab salam itu wajib, atau fardu apa? Fardu kifayah. Dengan arti kalau ramai-ramai ada seorang saja jawab, sudah selesai, tak apa, lepas dah. Tapi kalau jawab ramai-ramai pun boleh juga. Panjang lagi lah perbahasannya, panjang lagi. Ini kalau orang Islam. Kalau orang bukan Islam, salam hormat, salam sejahtera, salam macam-macam lagi kan ada kan, boleh. Selamat hari raya, atau kita kata untuk dia lah, selamat hari jadi dan sebagainya, boleh. Tapi guna ini tidak. Tak boleh guna ke? Tak boleh bagi salam ke kepada orang kafir? Ada khilaf. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Bagi saya sebenarnya ini berkait dengan sentimen saja. Sentimen. Bahkan boleh dikatakan, semua ulama kata kalau maksud kita doa kepada dia, Assalamualaikum tu, dia bukan Islam, kita doakan dia masuk Islam lah. Itulah maknanya sejahtera. Kalau tidak sejahtera, tak ada salah kalau macam tu. Sebagai doa, kita boleh mendoakan untuk orang kafir, boleh. Tapi doa apa? Doa biar dia masuk Islam. Tapi kalau dia tahu gitu, tidakkah dia rasa hati? Dia akan terkilan dengan kita. Oh, kamu nak doa aku biar masuk Islam, ya? Aku tak mahu, aku benci kepada Islam, dia kata. Jadi dia benci pula. Dia tarik muka masam pula dengan kita. Tak ada pasal-pasal tu kalau macam tu. Walaupun bagi kita itu yang terbaik, tapi dia tidak anggap begitu. Dia tidak anggap Islam itu baik, maka dia tak mahu kalau boleh. Dengan sebab itu tidak dibenarkan. Tak perlu katalah kepada mereka. Tapi ada pula orang kafir kata, dia doakan kebaikan sesama dia, kepada kita dia tak doa, macam tidak saudara dia. Ada pula yang macam tu. Jadi kita kena bagi tahu kepada dia, sebenarnya kita tak bagi salam kepada dia, takut kamu berasa hati, nanti kamu kata macam-macam pula kepada kami. Bukan kami tidak mahukan kebaikan kamu. Kamu nak masuk, kalau yang jelasnya orang Islam, tak ada siapa punya berasa hati kalau bagi salam. Kamu masuk Islam lah. Senang kalau macam tu. Kalau tidak, ada yang berasa hati, ada yang kata macam-macam lah. Itu sebenarnya. Dan kalau dia bagi salam, boleh jawab, tak apa, jawab Waalaikumsalam. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tak boleh. Waalaikumsalam, dia kata itu Nabi suruh kata begitu setelah dia kata Assalamualaikum. Mampus kamu orang Yahudi. Orang Yahudi bila dia pergi, dia buat sebenarnya dia sebut Asam. Sam tu makna mampus. Dia mengelirukan. Sekali dengar macam Assalamualaikum, dia buat cepat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum tu dia sumpah kita, mampus kamu. Jadi Nabi SAW kata, orang yang mahukan kita macam tu, kita balas sama dengan dia, tak salah. Tapi kalau dia Assalamualaikum bagus, dia pun hampir dengan kita, tak perlu larang, tak perlu, biarkan dia sudah mesra tu, sudah rapat dengan kita, jawab sajalah. Dan ingat dalam hati, sebaik-baiknya harapan kita kepada sesiapa pun Islam. Sebab itulah yang menyelamatkan seseorang itu, terutamanya di akhirat. Itulah yang kita mahu. Apa salah dengan niat itu? Dengan niat itu. Jadi itu berkenaan dengan orang kafir, boleh. Cumanya
Tak perlulah kita budayakan semua. Mungkin dia akan marah pada kita bila bagi salam. Jadi tak ada pasal-pasal lah kita nak bermusuh dengan orang kafir, tak perlu. Tapi kalau dia suka, okey, tak apa. Tak apa, maknanya dia baik dengan kita. Dan itu doa sebenarnya. Bukan kita doa. Orang Islam ni apa-apa yang dia fikir, yang nombor satu sekali, paling atas sekali, ialah keselamatan dunia akhirat. Nak selamat dunia akhirat, Islam. Jadi kita doakan itulah, dengan niat itu. Jawab ke atau bagi salam ke, dengan niat itu. Kalau tidak, boleh mengelirukan. Itu sebab dilarang. Dilarang tu bukan larang tu kerana ada dalil yang terang, tak boleh. Kalau ada pun, dia ada latar belakang macam tadilah kita sebut itu. Bukan semata-mata tak bagus, tak boleh, tak kira macam mana dia. Bukan begitu. Kita jawablah dengan baik. Assalamualaikum, kita kata waalaikumsalam, tapi dengan niat macam tadi. Tak perlu, jangan sekali-kali kata waalaikumsalam. Jadi mentang-mentang dia tu kafir, dia tu nampak baik, mesti kita jawab begitu. Tak boleh, sama sekali tak boleh. Paling tidak kalau tak mahu juga, diam saja sudah. Kalau nak jawab, jawablah yang baik. Kalau tidak, kalau dia tahu Assalamualaikum tu mana mampus, dia kecil hati. Itu tak boleh. Kita mengguriskan perasaan orang. Mungkin kalau dia kata, kenapa kamu tak bagi salam kepada kita? Kita takut mengguris perasaan kamu. Itu saja. Bukan kita mendiskriminasikan manusia. Tidak. Kalau kamu Islam, jadi saudara-saudara, sama seperti orang lain, sama, tak ada beza. Kita tidak akan teragak-agak untuk bagi salam. Tapi dalam keadaan kamu kafir, mungkin kamu akan berasa macam-macam. Dengan sebab itu kita berhati-hati, tak mudah. Tidak memulakan bagi salam seperti kepada orang Islam. Orang Islam, sama ada yang kita kenal atau tidak, memang dianjurkan kita memberi salam. Itulah yang sebaik-baiknya. Kemudian di sebalik salam itu sebenarnya, kalau kita perhatikan, dia bukan sekadar ucapan begitu saja. Maknanya kita menyatakan kesediaan kita untuk fikir, untuk ambil berat, untuk ambil tahu, untuk membantu, menolong dia jika perlu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kita tak kisah, tak ambil tahu pun dia tu boleh makan ke tidak. Tak sampai maksud tu kalau macam tu. Bagi salam saja, sejahtera kau, selamat kau orang kalau tak makan, kalau kebuluran. Arti bagi salam tu, kita nak masyarakat ini aman damai, selamat sejahtera. Dan kita akan fikir, akan berusaha, akan buat dengan apa cara dan apa daya yang ada pada kita untuk mencapai maksud itu. Itu mana Assalamualaikum, bukan kata saja. Bahkan ia menyatakan kesediaan, menyatakan apa yang kita beriltizam untuk buat, iaitu supaya dunia ini menjadi aman damai, selamat sejahtera semuanya. Itu maksud di sebalik salam itu. Jadi kalau kita perhatikan semua itu, sangat istimewa lah salam kita, berbeza jauh sekali dengan ucapan-ucapan atau sapaan-sapaan golongan-golongan yang lain. Itulah secara ringkasnya perbincangan tentang salam. Kemudian ada kaitan dengan hadis taqra'us salam, baca salam. Tapi kita terjemah memberi salam. Memberi salam. Orang yang khutbah tu, dia kata, kadang-kadang dia kata berkhutbah, padahal dia baca khutbah. Apa bezanya beri khutbah dengan baca khutbah? Ada beza. Seperti yang kita sebut tadilah. Kemudian habis dah perbincangan tentang itu, dan kita akan masuk kepada bab yang ke-7. Ini bab lain pula. Jadi kita rasa sudah sesuai dah masa pun. Setakat itulah dulu untuk kali ini. Dan kita akan sambung bab ke-7 tu insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada apa-apa ini kemudian
muskilan ke? Atau nak tokok tambah lagi ya? Hari itu kita bincangkan di Bangi kan, di Seri Kembangan. Seri Kembangan, tak ingat Seri Kembangan. Kita sudah bincangkan itu. Jadi tengok semula lah. Saya mau kembali nota yang keberapa tu saya pun tak ingat. Di situ ada kita bincangkan apa makna bagi salam di kubur itu. Ya, doa juga. Sebagai doa. Sebagai doa. Apa kata Hafiz Ibn Hajar itu kita sudah bincang. Tengok nota, saya tak ingat nota yang keberapa. Kitabul Maghazi. Maghazi dalam itu ada semua. Ini ada dua soalan ini. Yang pertamanya kebanyakan golongan Quranis memberi salam dengan mengucapkan salamun alaikum sebagaimana dalil Al-Quran, sedangkan diajar dalam sunnah bermula dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Adakah ini boleh atau tidak? Tadi saya sudah sebutkan. Cuba tengok di sini. Kedua-duanya boleh. Cuba tengok muka surat 192. 192 nota 129. Islam juga mempunyai ucapan selamatnya yang tersendiri. Setiap Muslim dianjurkan agar menyapa satu sama lain dengan ucapan assalamualaikum atau salamun alaikum. Boleh? Kedua-duanya boleh. Tidak salah, tak perlu kata ini golongan ini, tak, semua boleh. Siapa pun boleh guna. Cuma dari segi hadis yang lebih banyaknya sebut assalamualaikum, sebab itu nama Allah. Nama Allah itu dengan ada alif lam dan ia memberi arti khusus. Makna kesejahteraan dalam makna yang khusus. Bukan sejahtera biasa umum yang difaham oleh umum, tidak. Jadi ia lebih khusus dan lebih menepatilah. Walaupun boleh juga salamun alaikum itu pun boleh juga. Kalau dalam surga salamun alaikum tak kisah, memang tempat salam pun, darus salam pun. Tapi kalau dalam dunia ni belum tentu lagi. Salam tu macam-macam lagi sifatnya. Jadi dengan sebab itu yang lebih elok kita kata assalam, sebab ia memberi arti khusus. Assalam, nama Tuhan itu dengan ada alif lam, bukan salam saja, tidak, tapi assalam. Jadi di sini ada kaitan dengan nama Allah itu. Jadi dari segi itu lebih sesuai kita kata assalamualaikum, lebih sempurna. Tapi kalau kata salam alaikum pun boleh juga, tak salah. Yang kedua, 20 perkara yang wajib jawab, tidak wajib. 20 perkara tidak wajib jawab salam. Adakah jika yang memberi salam itu ibu atau ayah sekalipun tidak wajib jawab? Memanglah, siapa pun sama saja, bukan kecuali ibu bapa, semua. Bahkan ibu bapa tu pun kena faham lah, kalau anak dia sedang dalam keadaan tadi 20 perkara tu, jangan bagi salam awal-awal lagi, jangan bagi salam. Kalau bagi salam juga tanda tak tahu lah tu. Itulah sebab tak belajar lah. Kalau belajar tahu, tengok, belajar tahu. Jadi kalau nak senang, terutama yang belajar bahasa Arab dah, yang tahu bahasa Arab, hafal ini senang, mudah. Raddus salami wajibun illa ala man fis salati au bi aklin syaghala. Ingat itu sampai akhir, senang, terkumpul dah dalam tu semua, terkumpul.
ada tak riwayat amalan riwayat amalan ayat 22, 23 dan 24 daripada surah Al-Hashr yang dimulai dengan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim 3 kali. Saya pernah dengar seorang ustaz sebut Allah jadikan kita dikawal oleh 70,000 malaikat. Ini soalan yang kedua. Ada 2 soalan nak kira-kiranya sini. Yang pertamanya, ada tak riwayat amalan ayat 22, 23 dan 24 daripada surah Al-Hashr yang salah satunya kita baca tadi, yang dimulai dengan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim 3 kali. Itu tak ada amalan itu, tidak ada. Yang kedua, wallahu alam. Kalau ada, saya pun nak tahu. Setakat yang saya tahu, tak ada ketetapan macam ni untuk mengamalkannya. Apalagi banyak khasiat-khasiat yang disebutkan, kelebihan baca ayat ini, surah ini, kebanyakannya tidak sahih. Kebanyakan itulah. Walaupun ada dalam kitab-kitab tafsir yang besar-besar, ini semua diakui oleh ulama hadis, mereka semua tahu. Ada dalam tafsir Tha'labi, ada dalam tafsir Zamakhsyari, dan lain-lain tafsir ada sebut ini. Ada sebahagiannya sebut di awal surah, ada sebahagian sebut di akhir surah. Ini umumnya tidak sahih. InsyaAllah kalau ikuti dalam 99 usul yang saya buat itu, ada juga saya sebut benda ni. Dan ada beberapa yang dikecualikan, itu saja. Yang lain tak sahih. Apalagi ada kalau buat begini-gini jadi gini-gini, tak boleh buat pegangan itu. Kalau baca surah Waqiah jadi tak miskin, itu tak boleh jadi pegangan, tidak sahih semua. Nanti kalau kita bagi macam tu, orang jadi miskin juga, dia boleh hilang kepercayaan terhadap Quran. Susah pula. Saya pernah dengar seorang ustaz sebut Allah jadikan kita dikawal oleh 70,000 malaikat. Kalau ada pun dengan tepat begitu, maksudnya ramai lah. Memang betul, kita dikawal oleh makhluk Allah begitu ramai malaikat. Itu betul. Secara umum lah, bilangan itu betul-betul tepat begitu, itu tak jelas. Seperti yang lain lah, kalau sebut 70 ni mana ramai, ramai sangat. Itulah. Wallahu a'lam. Lagi ada lagi? Kalau macam nanti Allah bagi salam ke tak salam? Bagi salam? Sebab ada macam ilmu. Allah ni bagi salam ke tak? Tak perlu. Masuk diam-diam, itu mengganggu. Tak perlu bagi salam. Tak apa dalam keadaan itu. Ini termasuk dalam majlis ilmu, belajar apa semua termasuk. Yang masa sembahyang tak waktu jawab salam, saya pernah dengar cerita sahabat yang dia tengah solat sunat, mak dia datang salam, dia tak jawab, mak dia hati depan dia berkaki supaya tak mengucap. Oh, itu lain, itu cerita lain. Itu jawab salam, maksudnya kalau dalam sembahyang dulu, dalam sejarah sembahyang ni, kalau kita perhatikan dalam Abu Daud ada sebut, dia ada beberapa peringkat. Di peringkat awal dalam sembahyang dia bercakap boleh sikit-sikit. Apa khabar? Misalnya kita tanya, apa khabar? Baik, boleh jawab, boleh lagi. Tak batal sembahyang. Macam mana keluarga di rumah? Misalnya, boleh lagi kita jawab. Itu di peringkat awal. Hadis Zaid bin Arqam ada sebut. Di peringkat yang kedua, salam ada jawab, boleh jawab lagi. Bagi salam, waalaikumsalam, jawab. Apa-apa bersin, alhamdulillah, yarhamukallah, boleh, ada lagi. Peringkat yang ketiga, semuanya tak boleh. Peringkat yang takut-takut kita ingat dalam sembahyang ni, boleh jawab. Sebab pernah ada sahabat-sahabat pun buat begitu. Tidak. Itu sudah mansuh, cerita tu sudah mansuh, tak boleh lagi diamalkan begitu. Jadi jawab kalau sembahyang sunat, itu lain. Kalau sembahyang sunat, ibu bapa, kita boleh yang lebih baiknya kita jawab dengan cara kita sendiri, iaitu kata subhanallah, kuat, bukan jawab salam, subhanallah.
Begitu. Yang cerita tadi itu cerita zaman dahulu. Syariat dia tak sama dengan kita. Syariat dia tak sama dengan kita. Mungkin kalau dalam syariat dia boleh jawab. Sebab zaman Nabi pun di peringkat awal macam saya sebut tadi, boleh jawab salam. Tapi itu sudah mansuh setelah dimansuhkan bercakap dalam sembahyang. Maka termasuk juga itu. Termasuk juga. Jadi cara jawab nak bagi tahu, kalau ibu bapa ke siapa ke, subhanallah, kata kuat. Itu tak apa. Boleh. Sekadar itulah, itu caranya. Bukan dengan jawab salam. Kalau nak jawab salam macam tu, orang naik bagi salam, kita duduk jawab salam dalam sembahyang. Susah nanti, susah. Jadi caranya nak menarik perhatian orang bahawa kita ni sedang bersembahyang, kita kata subhanallah, kuat. Dia akan faham lah. Kecuali kalau dia tak belajar, mungkin dia tak faham. Ini dalam keadaan sembahyang. Itu cara. Galakkan di salam atau ketika buat solat tahiyat masjid? Tak, salam itu boleh. Kalau ada orang yang tak bersembahyang, dia duduk-duduk, dia berdiri, assalamualaikum, boleh. Tapi kalau orang tengah bersembahyang semua, atau kita tengok dia sedang bersembahyang, kepada dia yang sedang bersembahyang, itu tak boleh. Kita tahu dah dia sedang bersembahyang, kita bagi juga boleh. Itu tak boleh. Tapi kalau dia belum bersembahyang, berkeliaran di masjid tu, pergi mari masjid, assalamualaikum, itu boleh. Memang boleh. Memang tidak salah, sebab dia belum sembahyang lagi. Kalau dia tengah sembahyang, itu tak boleh. Itu tak boleh. Sedang bukan telah sembahyang. Tadi tanya sembahyang kan. Soalan lain lagi. Soalan lain. Kalau kuliah pun sama. Sebab belajar, zikir, sedang berdoa, itu pun termasuk. Tak perlu bagi salam lah, mengganggu. Masuk saja, senyap-senyap. Kita tidak kuat lah bagi salam dekat orang sebelah kita, sekadar tu saja. Tapi kalau dia tak jawab salam kita, tak boleh marah, tak boleh berasa hati. Mungkin dia nak tumpu dengan itu ceramah ke, belajar. Jadi tak elok lah. Tak elok. Tidak kata termasuk dalam sunat. Sunat bagi salam ni dia ada tempat dia. Dan pagi yang nak jawab tu kan wajib, lebih berat lagi. Jadi kita kena tahu ada tempat-tempatnya sunat itu tak ada. Dan ada tempat-tempatnya yang hukum, yang wajib menjawab itu tidak wajib jadi. Yang tidak wajib tu ada kalanya harus kita jawab. Boleh. Masa tengah makan, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, boleh, harus, bukan haram. Cuma tidak wajib. Tidak wajib lain, harus lain. Tidak wajib, harus boleh kita jawab. Tapi kalau tengah buang air, itu tak boleh. Bukan harus, tak boleh. Haram. Sebab nama Allah tak boleh. Nak bawa nama Allah tak sebut, bawa. Nabi ada tulis Muhammad Rasulullah. Allah di atas, Rasul di tengah, Muhammad di bawah. Itu pun dia pecah. Dia tanggalkan. Dia buka. Sebab apa? Ada nama Allah di situ. Dia tidak sebut. Tetapi masalah kalau ada nama Allah di topi dia apa semua, itu ada khilaf lagi. Ada khilaf lagi. Ada khilaf lagi. Setengah-setengah ulama kata tak apa, boleh masuk. Tetapi yang Nabi buat, dia tanggalkan cincin dia. Apa sebab? Tak ada kerana lain, orang tengok tak ada sebab lain. Sebabnya ada nama Allah di situ. Lepas tu kita kata, mungkin kita katakan tempat itu tempat syaitan, sepatutnya kita ingat kepada Allah lah lebih banyak. Ingat dalam hati sudah lah. Ingat dalam hati, sebut jangan. Sebab tempat itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Kita baca sebelum masuk itu sudah memadai untuk melindungi kita daripada gangguan syaitan, sudah memadai. Di dalam tu tak payah berzikir, bukan tempat zikir. Itu sajalah secara ringkas. Ya. Oh.
Apa hukum ibadah kurban menurut fiqh Bukhari? Sama seperti orang lain lah. Sama seperti orang lain. Dia ada dua saja. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Yang mengatakan sunat, kebanyakannya mengatakan sunat lah. Cuma sunat tu muakkad lah, kebanyakannya. Tapi ada setengah-setengah ulama mengatakan wajib. Mengatakan wajib. Ini termasuk dalam perkara khilaf. Termasuk dalam perkara khilaf. Yang kedua, dalam Sahih Muslim, ketika tasyahud, Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangan kanan berbentuk angka 53. Boleh Ustaz tunjukkan bagaimana? Dia isyarat itu macam-macam. Kalau macam ni, begini. Kalau macam ni, gini. Kalau begini, gini. Itu isyarat untuk angka dalam bahasa Arab. Nabi SAW ada buat semuanya. Macam ni pun ada, macam ni pun ada, macam ni pun ada. Jadi ini semua termasuk dalam menunjukkan isyarat lah. Kalau bahasa isyarat dia, ini menunjukkan angka berapa-berapa. Boleh semuanya, tidak jadi masalah. Tidak kata setengah-setengah orang tu kata jangan bagi berlubang, jangan bagi berlubang. Kalau berlubang tu syaitan masuk bertelur dia. Itu dongeng saja, tak ada apa. Tak ada apa. Jadi Nabi SAW pada ketika buat berlubang, kita kan berbuat. Yang orang kata jangan, kena kemas-kemas, tutup ni. Sebab dia kata syaitan masuk bertelur dalam tu. Itu dongeng, tak ada asas langsung. Jadi bagi kita tidak penting nombor berapa tu, tidak penting. Yang pentingnya Nabi ada buat gini, itu saja. Itu saja. Bahkan dia tak ada buat begini, gini pun ada juga, gini ada, bukan, ada juga. Ikut kita lah nak pilih yang mana. Cuma setengah-setengah mazhab itu dia utamakan yang ini utamakan yang ini, itu saja. Bukan perkara besar lah sebenarnya. Bukan perkara besar. Ya. Masa tentang nak semayang, maksud ada kawan sebenarnya itu ibadah atau tidak salah dalam dia layan. Macam mana? Kita nak diam untuk solat. Apa sebenarnya perlukan salah? Dia dah salah. Sebenarnya tidak ada sunnahnya. Setiap lepas maya tu salah, tak ada sunnah. Tapi nak jaga hati dia lah. Mungkin dia tak tahu lagi cerita sunnah-sunnah. Salah lah, tak kisah. Salah lah. Tak kisah. Jangan pula kita tak mahu kena jaga juga hati dia. Boleh ya dia tak belajar, dia tak tahu lagi cerita tu. Jadi dia ulur tangan. Yang itu tahan lagi, tak boleh tahan lagi. Setengah-setengah orang tu dia semayang, orang nak lalu depan dia sekat, dia tahan. Kawan tu ingat dia nak bersalah, dia bersalah. Itu lagi teruk lagi, ada berlaku macam tu. Itu ada berlaku. Ya. Rasanya setakat itulah dulu ya untuk hari ini. Wallahu a'lam.